kepada si Moonshow. Dan that selalu saya ingin berbincangkan seluruh topik yang terpenting, iaitu mengenai Binance dan FUD yang sedang hangat diperkatakan sekarang di X. Orang ramai mengatakan bahawa CZ adalah seorang penipu. Mereka mengatakan bahawa Binance akan menjadi FTX seterusnya yang akan runtuh. Mereka mengatakan begitu banyak perkara. Apatah sorry, saya rasa kalau saya bersetuju dengan FUD the Deng pertama di Treasury sekarang, saya rasa terus dibesar-besarkan dan saya rasa tapi saya akan katakan perkara yang sangat penting selepas ini. Tetapi pertama sekali saya ingin katakan bahawa saya tidak bersetuju dengan AHAP FUD. So, saya dah bersiap juga why infection bila ada serum pakusin do emer. Beliau contender pada 10 Oktober apabila lilin likuidasi besar berlaku di mana saya kehilangan 7 juta dan anda semua juga kehilangan banyak wang. Anda pasti boleh jika kebalik Binance dan order tertentu rights ke orang yang muas terhadap hakikat doa setiap kali Binance menyenaraikan token harganya selalu jatuh. Jadi pada display semua orang di Binance sentiasa rugi wang pada token yang dilancarkan. Jadi itulah intipati FUD, tetapi ada banyak lagi FUD yang saya tidak setuju dan saya rasa orang sudah keterlaluan. Persahabat buat Binance Omenzels FTX benar-benar berakal. Saya dah berpendapat bahawa Binance akan runtuh. Tetapi cinta beberapa libun dari FUDX detuin fakta dan Binance adalah punca kejatuhan FTX dan saya biar bersetuju dengan itu lagi. Tetapi saya bersetuju bahawa Binance ada kaitan dengannya. Medium yang memberikan pukulan terakhir. Saya rasa itu agak jelas. Kita sudah tahu itu sejak dulu lagi, bukan berita baru kan. Binance, maksud saya CZ dia hantar tweet ini mengatakan bahawa Alright, sim tracing get so gamble oleh FTX turun soal kalkarnya dari versi of folders kan bebas dua spot jam biaran usaha wajar disorder orders as magnifikan asal turun dari FTX sama sekali tidak boleh dilaporkan disorders wafat token tu terus jatuh merudum. Dia sebenarnya juga pingon versi bawah dari Fabos Free World Token FTT bernilai $500 million. So, maksud saya boleh panggil ia jahat, boleh panggil ia bijak, tapi itu tindakan genius dari CZ untuk hapuskan pesaing terbesar mereka. Tapi ia tidak bermakna FTX bukan penipuan, kan? FTX memang scam, ia adalah penipuan. Jadi CZ tiada kaitan dengan penipuan yang FTX lakukan. Saya baru tak tuliskan bacaan kerana dan Zuri saya rasa saya akan buat perkara yang sama, saya sendiri pun akan buat begitu. Macam kalau pesaing terbesar wasnya melakukan penipuan dan anda ada peluang untuk menghancurkan mereka, dan justru saya sangat when you can so meriah nama the watching bro dengan you sejujuran dengan ini. Sekarang soalnya adakah anda mahu berdagang di bursa yang mempunyai jumlah FUD sebanyak ini? Kerana jika anda pergi ke X sekarang, secara harfiah setiap halaman hanyalah orang yang mengatakan bahawa CZ seorang penipu, bahawa Binance adalah penipuan dan penipuan. Jadi adakah anda mahu berdagang di bursa sedemikian? Secara Friday Sen Shami Sir. Jadi saya secara peribadi akan pergi ke bursa-bursa yang saya ada di bawah. Jadi saya secara peribadi saya rasa Bybit sudah tentu adalah pesaing terbesar kepada Binance dan saya rasa Bybit akan jadi lebih besar daripada Binance tidak lama lagi. Tetapi ada bursa lain yang mempunyai lebih banyak keupayaan daripada Binance dan Bybit dan Bluefin adalah salah satunya. So for all of this, if I can provide on this for the Bluefin, there are the bonus deposit targets sekarang pada 5 of points dari Binance. For in the first thing, so si Binance ke Coinflare, mir simbris the same bonus yang bufu estimates bonus system out power and because you would have Fimex to offer bomb ya. Dan untuk Gilbert Crossing saya sebut as Binder Shin atau sebenarnya saya rasa saya ada sebutkan 4. Saya juga ada tutorial di saluran ini di mana anda boleh belajar cara menggunakan pertukaran itu secara satu persatu bagaikan dari A hingga Z cara menggunakannya tahu dan saya rasa sangat penting apabila anda memilih sebuah pertukaran untuk memilih pertukaran yang mempunyai sudah tentu kecairan. 3 cents for Bewitches fell na burst from south to right di bawah foreign. Ia tu punya hep Kirix dan siko Bomberg. Ia punya hep Kiss something yang sewit Berg spin career of Fireblocks. Berg South mempunyai career FUD bertrend in the Herberg. Itu temporary mempunyai FUD dan the Herbergs. When high test seed fought for Nenger widor the Beru di Bursa. Dan juga Perth Coin mempunyai fungsi-fungsi yang baik. Tahu tak? Menyenaraikan banyak jenis mata wang kripto. Tidak pernah digodam. Ini amat penting sekali. Otherwise, there is already drums daripada yang high display sevain dari Bybit. Kami saya harus Bybit Heisman pada the Bitcoin dan they meruas digodam untuk 1.1 billion dan dia pun berbaik-baik saja. Tahu tak? Macam beramai menjadi lebih kuat.
keyakinan orang ramai terhadap Bybit malah berganda. Tahu tak selepas godaman itu, kita decide kerana itu titik jualan bagus Bybit. Baiklah isi Skulls, Teresa, Bybit, Bluefin, Coinflare, Femex. Itu ada betul bersisir Mason bahwa saya bersama penuh the force des daftar dan juga pautan saya di bawah dan itu sebenarnya layak untuk bonus dan diskaun yuran. Jadi sekali bila anda beralih dari Binance ke bursa-bursa ini, pastikan untuk memindahkan semua dana anda dari akaun Binance anda ke akaun-akaun ini. Para so baki account sin sedai memberikan nanti bonus deposit ni so jadi suruh kabel so peluang VMC untuk melawannya dan sekali lagi saya berpendapat bahawa Binance akan kekal baik-baik saja. Saya tidak percaya mereka akan runtuh pada bila-bila masa. Saya jangan sesekali beritahu sesiapa saya menyebarkan FUD kerana saya tidak berbuat demikian. Saya benar-benar yakin Binance berada dalam keadaan baik. Insurans saya seorang keluar best call alternatif kalau anda sedih sambers dan bursa dengan shula FUD sebanyak itu maka senarai di bawah adalah senarai yang saya akan pilih. Dan ya cukuplah pasal Binance. Sekarang mari kita bincangkan tentang Bitcoin dan Ethereum dan juga emas dan perak sebab wow, kawan-kawan. Oh, memang gila. Bila saya tengok carta emas dan perak, saya rasa sedikit Tahulah, rasa penat dengan apa yang berlaku. Tahulah, macam kenapa Benjur sebuah patron day for lonjak naik kategori kripto. Anyway, ini sebenarnya saya share some decision Jelver dan saya pasti honest berfikiran yang sama dan saya juga berpendapat bahawa inilah sebabnya mengapa FUD terhadap Binance dan CZ semakin menjadi-jadi sekarang. They're in so literature fund by they were menceritakan ranks untuk research layered and then say that merah berkemikul dan CZ kerana di siri yang paling terkenal kan dan very seorang malaikat Quinzior Mato kan. But KEDs are corporate crypto yang melonjoi tidak pinvigan do. CZ semua yang saya baca kerja secara pribadi. Kami sudah bertemu berkali-kali. Saya basing dakil firm kata baik. So saya rasa dia punya cerita sebalik semua ini. Saya cuma rasa dia sukakan perhatian media. Dia suka wang seperti kita semua. Saya tak rasa itu salah. Dan dia jumpa peluang-peluang dan dia mengambil kesempatan daripada peluang-peluang itu sebagai seorang ahli perniagaan. Dia seorang ahli perniagaan yang garang, tegas. Tapi itulah yang perlu anda buat dalam perniagaan kan. Orang yang terlalu lemah dan terlalu baik, mereka tak berjaya dalam bisnes. Jadi anda kena jadi begitu. Tapi pada dasarnya, ya saya rasa itulah sebabnya orang menyalahkan CZ di Binance. Sebab orang terlalu kecewa. Dan sekarang, saya masih sangat yakin bahawa Bitcoin akan boleh sini sama like. Saya afirmasi teragak bersini pada yang mudahnya perak. Saya rasa jika anda lakukannya sekarang, ia mungkin masa yang agak teruk untuk berbuat demikian. Anda sepatutnya melakukannya mungkin 3 bulan ataupun setahun yang lalu. Pasti sangat bagus. Tetapi sekarang, saya rasa anda pada dasarnya tentu seperti emas boleh berganda lagi kan. Tapi, is boleh cecah on your dollar. Kita kan. Macam saya sebenarnya, saya dah ramal benda tu bertahun-tahun. Ya, cuma simplify Bitcoin dengan BT4 is made global sifat mes walaupun terlalu zon 2,000. So, saya dengar mengambil kira itu bila Bitcoin akan melonjak. Saya rasa Bitcoin akan maximize suatu road dan perabot yang melonjak jadi kita hanya informasi sengaja. And then saya rasa semacam patut tiba tidak lama lagi. Make sure share series ikon the best saja dan perakis di seperti miniature euphoria. Macam emas dari 5,000 sekira 5,500 dalam 24 jam saja dan molekilnya menambah kira-kira 1.1 trillion dalam sehari. Macam jika Bitcoin berdapat 1.1 trillion sekarang, itu akan bertaken dalam Bitcoin sehingga kira-kira 150,000 dalam sehari kan. Emas tadi tu that does sama seperti emas ditingkat dalam sehari boleh melonjakkan Bitcoin sehingga 150. Jadi kawan-kawan, saya beritahu anda sekarang bahawa so ya inilah masanya untuk terus mengumpul Bitcoin dan juga sebenarnya mengumpul altcoin. Dan saya rasa altcoin ini menjadi seperti meme, sedor dan seed dan hanya satu punca kekecewaan. Tetapi itulah masa yang tepat untuk anda membeli. Tahukah anda bila saya membeli emas dan perak secara fizikal? Saya membelinya pada tahun 2015, 2016 apabila semua orang berkata ia adalah perkara paling membosankan, perkara paling bodoh untuk dibeli dan mengapa sesiapa pun mahu menyimpan emas dan perak, kan? Saya sedang berburu, saya sedang bertugas buat duit belanja dapur saya ke dalam jongkong emas fizikal dan jongkong perak. Sekarang hasilnya lebih kuat hingga 10 kali ganda. Tahu tak? Memang menakjubkan. Malangnya, Fahir cakap ada banyak duit masa tu. Jadi saya taklah buat untung banyak sangat daripadanya. Tapi sekurang-kurangnya,
Saya beli masa tak ada siapa nak beli, dan itulah masalah dengan kripto sekarang. Semua orang benci kripto. Mirror kata ia dah mati. Mirror kata covers Bitcoin sekarang for last pound, altcoins ball, no stickers serari. Other ball breach seems per stud un desatli gelombang hype area on wait for the number. And di kasi this way chung sa mekya dus di complex Jordan she di can see all society mo di action way. You won't la Persian spread the Bitcoin, di can way clapper this way siya di traffic asset sa insrang melonja. Jutik sita with the say action UK and orang yang menjana wang paling banyak di dunia ini adalah orang yang membuat keputusan tentang sesuatu dan berpegang teguh padanya serta berfikir jangka panjang. Jika anda sprint the jual Bitcoin zo, kudo one fin mes is bikes $5 begitu mahal call next siung gold $90 as soda zizo koi keciruk suwa bagi pricing $100. Diver kasi dia sepanjang the Bitcoin zo world result. Jadi waktu saya sudah beli emas macam saya cakap beberapa bulan lepas. Sekarang ia cuma akan beli di puncak saya rasa. Maksud saya tengoklah ini bukan nasihat kewangan kan. Macam saya cakap emas boleh naik 2 kali ganda lagi dengan mudah. Excoverers let's play macam $1,000. Tapi saya trust Bitcoin masih berseron yang dia beefy untuk dia tahu nak orang berbanding emas. Dan jika anda mempunyai pemikiran jangka panjang, maka janganlah kecewa apabila perak dan emas sedang melambung. Sebaliknya. Dan serjut for Bitcoin serjut dan minum champagne di atas kapal layar di suatu tempat kerana itu akan berlaku. Ia akan berlaku. Saya boleh jamin Bitcoin akan mencecah $1 juta pada satu ketika di masa depan. Mungkin ambil 10 tahun, 5 tahun, mungkin 20. Saya ada kesabaran. Saya harap anda juga ada itu, dan itu sangat penting untuk dimiliki. Dan yang saya dan jika anda ingin bullish dari Binance ke mana-mana bursa lain, saya ada senarai bursa yang disyorkan di bawah. Saya tidak akan mengesyorkan anda pergi ke bursa lain selain yang disenaraikan di bawah kerana terdapat bursa yang meragukan di luar sana yang berdagang menentang pengguna mereka melakukan perkara buruk. Jangan pergi ke sana. Sangat-sangat penting. Satu percayaan yang saya selalu pernah sebutkan tadi, yang semestinya merupakan salah satu pertukaran kegemaran saya ialah Wix. Saya rasa Wix ini sememangnya sebahagian daripada senarai pertukaran yang paling saya sayangi. Kereta yang waktu saya kan saya bergaduh dan saya kena pergi tengok sebab saya dengar orang menjerit. Sangatlah pelik. Fazia weeks pun sewa RSV and ang sing actually over bursa in search dan crypto tune device saya boleh kisah berlubur dalam Ferrari Challenge seperti yang mungkin sini semua sudah sedia maklum, dan saya sudah pun berbincang dengan beberapa bursa ini dan mereka sangat teruja untuk menaja kereta saya Ferrari 206 saya untuk tahun cabaran ini. Saya rasa kalau korang nak taja saya, kalau korang ada syarikat atau mungkin nak letak nama korang, saya no kan kalau anda ada saluran YouTube mau tamsi untuk mencoba pioneer rekomendasi, dan kalau anda boleh layari kalmun.com, di kalmun.com anda boleh hantar email jika anda memang berminat untuk menaja kereta. Saya rasa paling kurang kita akan buat tiket minimum $1,000, tapi maksimumnya pula untuk musim sepanjang tahun yang mana boleh jadi macam, saya rasa ia macam bajet $1 juta lebih kurang, tapi apa-apa pun dari $10,000, tapi sebaik-baiknya kalau anda nak letak macam 50k atau apa-apa itu mungkin. Dan kemudian ini boleh selera logo yang ada recommend saya ensure sudah ada tunjuk di mana saya di mana-mana dalam media sosial saya. Ia akan disiarkan di TV, ia akan disiarkan secara langsung di YouTube, ia akan dimuat naik di semua vlog saya. Ia akan memberi banyak pendedahan kepada penaja saya, dan saya rasa my first bayar seluruh musim sendiri, tapi saya rasa seronok untuk pertama sekali dapat berlumba tanpa perlu bayar sendiri, tapi juga untuk beri pendedahan kepada penaja dan bina lebih banyak kerjasama, dan saya rasa itu hebat, dan itulah yang kebanyakan orang buat pun, lagipun dalam sukan permotoran sentiasa ada penaja, itu sangat biasa. Tapi Sawan Song, Slow Zens, Brochin, tutorial ni pergi tonton sekarang juga, dan pergi lihat semua pautan di bawah untuk pertukaran bagi mendapatkan bonus deposit anda. Jumpa anda di sana. Bye-bye.